nak buat itu, rasa nak buat ini, rasa nak join orang itu, rasa nak join group ini. Mana satu aku nak buat, aku pun tak tahulah. Rahman-Rahim, tuan-tuan dan perempuan, pernah tak anda berperasaan begitu? Anda nak buat semua benda, anda rasa anda mampu boleh buat semua benda, tetapi saya ingin bertanya kepada diri anda, dan saya nak bertanya kepada diri saya juga, apakah potensi diri kita? Apakah kecemerlangan, kehebatan yang mampu kita lakukan? Tuan-tuan dan perempuan, saya yakin dalam 10 perkara mungkin ada 1 atau 2 yang anda cemerlang, dan selebihnya anda boleh buat. Dan ini yang menentukan apakah bidang ataupun ke mana anda boleh pergi. Okey. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dalam sudut kerjaya, dalam karier, anda tidak boleh buat semua benda. Okey, anda perlu ada satu perkara yang anda pakar, dan selainnya anda mampu dan boleh buat. Itu adalah bonus, itu adalah skills yang perlu anda ada. Jadi yang pakar-pakar ni, anda kena gamblingkan supaya ianya menjadi manfaat bukan saja kepada diri anda, tetapi kepada orang lain. So this is where coaching and mentoring and training even perlu juga anda ada skill-skill ini, supaya anda boleh membantu orang lain untuk cemerlang juga bersama anda, bukan anda cemerlang seorang-seorang. So inilah yang saya melihat kepada potensi diri. Apabila anda tahu apakah potensi diri anda, anda akan pergi lebih jauh. Tetapi kalau anda tak tahu apa potensi diri anda, apa yang mampu anda buat sebagai seorang pakar, anda akan tergapai-gapai. Anda tak tahu nak pergi ke kanan ke, nak pergi ke kiri ke, sebab anda tak ada hala tuju yang betul. Anda tak ada direction. Ini yang ramai orang yang jam the ship lah, orang cakap. So kita tak naklah jam the ship selagi kita tak ada kepakaran. So tuan-tuan dan perempuan, jom kita cari potensi diri kita, kita cari kecemerlangan diri kita, apa yang boleh kita lakukan dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Assalamualaikum.